Anwar kata saya ni curi duit kerajaan. Setakat yang saya tahu, saya tak curi 1 sen pun duit kerajaan. So if he knows I have stolen, he should be able to show to me. Duit yang kata saya curi, saya minta bukti. Nak tuduh, siapa pun boleh tuduh. Anybody can go up to a person, hey, you have murdered so and so. What is the evidence? No evidence. Tak laku lah dalam court of law. So dia tuduh saya ni ada berbilion-bilion ringgit. Saya minta dia tarik balik. Dia tak tarik balik. Saya minta dia jelas apa bukti yang saya ambil duit begitu banyak. Tak ada respon. Saya bawa kes ke mahkamah sekarang ni. Zaman fitnah. Buat fitnah terhadap saya, kononnya saya curi duit. Saya minta bukti. Oh, dia ada kotak, berkotak-kotak bukti yang saya curi duit. Tunjuklah. Kalau dah ada kotak-kotak, awak dalam kerjaan, awak boleh dapat semua. Boleh dapat daripada bank, boleh dapat daripada ministry, boleh dapat daripada hasil dalam negeri, semua ada. Sure lah. Sampai lah ni tak tunjuk. Oh, tak boleh, itu secret. Mana nak secret pula, dah bagi tahu kepada dunia ada evidence, tunjuk lah. Tapi sampai sekarang ni tak tunjuk. Instead of that,